Okey, Assalamualaikum geng. Selamat petang. Berkenai dah muka ni. Tahun ni aku bermula agak lambat geng. Ni pun dah bulan berapa dah. Bukan apa sebelum ni, sebab sebelum ni aku lama tak turun, bukan apa sebab kena sakit misteri sikit lah, sakit misteri. Alhamdulillah sekarang dah sihat dah. Sakit ni apa, sakit balok liat. Balok liat balik kerja, tidur, balik kerja tidur kan. Tapi hari ni tiba-tiba rasa nak turun kan, aku turun lah. Rasa macam nak ada rezeki hari ni kan. Nak ada rezeki. InsyaAllah kita cuba cari tengok. Hari ni aku dekat Pulau Rimau guys. Pulau Rimau. Kita setak barang tu, beli umpan tu. Hari ni sekarang ni pukul 6 kan. Pukul 6 aku kemungkinan balik pukul 12 malam, last boat ataupun pukul 10. Cari tengok bagi ada agak hari ni noh. Lama tak turun ni. Lesen tahun ni tak ada langsung ni. Apa jenis ikan pun tak ada lagi. Gila tu. Udang kan, main pelampung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siakap satu. Kita main dekat kan. Tak loceng ni, nak mengalit. Ni kisah. Barang pun kan aku bersepah-sepah main ambil je terus ni. Lama tak prepare barang mengai. Ada barang ada barang tak ada. Kita set up lagi satu. Aku buat dorot je hari ni. Malas nak perlu-perlu sangat. Santai-santai saja. Okay kan, ni udang kedua. Try baring belakang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang main umpan ni? Ada yang main umpan. Oh, lekat batu.
dia balai kan, dia balai tak dekat. Dah. Dah. Tenggelam. Uish, tak lekat. Tak apa, dia ada tak apa. Dan ni dia ada. Dia main-main Tu main-main Dia berani main-main sama kita Tuh banyak tuh makan cakap dia. Okay, geng, dah malam geng, masih kumpul lagi. Tadi makan sekali tak dekat. Ambil lah lagi sekali, 2-3 kali lagi. Tengok jadi jam mana. Aku pasang pelampung, lampu 2 tu. Sebab lama tak turun kot. Lama tak turun ikan tak kenal. Okay, aku nak tarik satu ni kan. Yang satu ni buat bottom, tengok macam mana apa jadi. Pelampung tak mau ni, 2 pelampung, satu bottom. Bismillahirrahmanirrahim. Udang tak luak-luak ni. Oh, alhamdulillah geng.
Alhamdulillah, lalai dia kena juga. Aduh, lega. Sekat cendai geng. Oh. Tak ada nak on kamera ni. Aduh, lega. Aku baling-baling jatuh tu balai tu. Balai tu aku tarik naik terus ya. Dah lalang makan kat tangan. Kamera betul nak on tu. Janji naik dulu lah sebab ni buah force kan. Buah force kalang kabut sikit lah. Mungkin dia ada lagi kot. Dia ada lagi lah. Alhamdulillah. Aduh. Ingat kumpau dah kan. Nak balik dah. Pukul 9 lebih lah. Lama tak pegang ikan. Lama tak pegang ikan ni. Nampak dia ada lagi. Dia main kot ni. Lampu tukar belah ni. Oh. Kami nak tutup tau. Habis balik gua? Habis gua? Ha? Habis belas ber. Malah walah. Olah ni. Ha. Habis ni. Ha? Habis ni. Ha, apa nak balik ah? Bukan pukul 10 ah. Ni lah ni. Walah. Lah kena balik eh. Ha? Lah kena balik ke? Apa dia? Lah kena balik ke? Oh. Baru makan 4 sekor. Yeah. Tak apa. Siap. Tunggu tak ah. Mari bang. Wah, sat nak baling satu ni dulu. Baru baling situ dia makan tadi. Sat aku nak kemas dulu baling sat ni. Kot pini dia ada lagi. Udang banyak lagi. Naik dari sekok. Oh. Dalam untuk kemas-kemas naik lagi sekok ni. Oh, ni dah 2 ekor lah. 2 ekor. Ha? Ha, okey. Baru nak makan, tadi tak makan. Ambil mic jambatan dulu lah. Ha, saya no. Tadi aku tunggu punya lama tak makan. Ha? Ha, okey. Masih. Baru nak makan. Dan pa geng. Belum pukul 10 lagi. Depan mai dah. Janji pukul 10. Time ni ikan nak makan. Alhamdulillah, 2 ekor lah. Nasib baik brother tu kata Rajab sikit ke, pergi demam lain ke.
Oh, tak kena. Dia ambil lagi. Kena kabut sikit kan. Kalut nak balik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tu kata 945 tak apa. 945 tak apa, kita khas. Pulun satu. Mentara tu kemas barang tu. Oh ni. Kita sang sikit kan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki aku. Tunggu punya lama. Kabut ni ikan tengah makan. Kalau kabut sikit kan ikan tengah makan. Bawa lagi. Pelampung ni karut angkat ni bang, tak makan. Dia makan bawah. Gari dua aja.
Dah masa berapa minit ni? Dah balas. Lucu sekali tadi. Okey kan. Sekarang dekat pukul 10 dah. Tadi tekong main nak ambil ni dalam pukul 9 lebih dah nak main ambil dah. Jadi pukul 10 dah balik kan, last boat kan. Tapi time tu lah dia makan kan. Hampa tengok tadi kelang kabut sikit kan. Sebab aku tunggu dari tadi petang tak makan. Makan sekali kan. Oh, dia makan lucu sekali tadi tak dekat. Ni aku sekarang dekat pukul 10 lah. Aku baling tinggal dulu. Setiap barang siap-siap dah kan. Kalau tekong main lagi buat naik tu kerak tu ya. Alhamdulillah rezeki kan. Lesen pertama tahun ni dah berapa bulan dah baru renew lesen. Bateri pun nak habis ni. Apa ni kalau dia main ke, kalau ada lagi alhamdulillah noh. Kita tunggu dulu. Cuba lagi yang tak kenal. Cuba lagi. Dah nak habis ni. Ni balas ya. Dia balas lagi. Tali gendok macam ni. Oh dah makan terus telat. Saya kat tempat guys. Udang tak banyak dah. Ini saya kat keempat. Gari dua saja.